Assalamualaikum. Eh, Selamat eh, hari Jumaat itu dia. Okey. Aku nak bawa satu soalan kat korang lah sebenarnya. Aku mempersoalkan satu benda yang fizikal, satu benda yang apa ni terjadi lah. Satu benda yang kita sebenarnya satu benda yang realistik gitu dia. Aku tak tahu lah, aku tak kisahlah korang nak punya apa ni, korang punya tafsiran atau sebagainya. Ah, tapi aku nak korang faham satu benda ni gitu dia. Ialah hari wukuf di Arafah ialah hari wukuf. Wukuf confirm di Arafah gitu dia. Hari wukuf ialah sehari dah 10 Zulhijjah. Ialah hari wukuf. Kan? Jadi itu dia. Uh, kan? Bila cerita tentang hari wukuf gitu dia. Benda tu berlaku di Arafah tu sendiri kan? Betul tak? Kalau kau fikir kan, benda tu berlaku di Arafah. Kan? Maknanya benda tu satu perbuatan dalam ibadah haji itu sendiri. Ialah hari wukuf. 9 bulan. 9 bulan. Kita tak kisahlah. Maksud dia, perbuatan tu dah berlaku pada hari tersebut. Maknanya katalah, walaupun kau berlainan geografi tu, tak kisahlah kau ada di Afrika, kau ada dekat Oceania, kau ada dekat China, kau mana-mana negara seluruh dunia pun, wukuf tu adalah satu hari di mana benda tu berlaku di Arafah. Itu dia. Dia bukan masalah persoalan geografi di mana-mana pun, tapi benda itu berlaku di Arafah. Tak? Benda itu berlaku di Arafah pada that day. Jadi dia tidak ada masalah geografi disebabkan oleh kedudukan geografi kita lambat ke cepat ke. Tak ada isu. Isu dia telah berlaku di Arafah. Jadi hari wukuf itulah hari Arafah tu dia diri sendiri. Kan? Jadi dia tidak ada kena-mengena dengan geografi dan apa sebagainya. Dia cuma ada satu hari tu je. Hari wukuf. Tak kisahlah dekat negara lain kata, hari ni adalah hari wukuf. Kat Malaysia dia kata hari ni adalah hari wukuf. Hari ni bukan hari wukuf. Hari ni hari lain dah. Hari wukuf adalah semalam. Di Mekah, cerita dia. Sebabnya cerita dia, jangan kita ikut geografi. Sebab wukuf tu berlaku secara fizikal. Tahu tak? Berwukuf tu berlaku pada fizikal, pada that day, cerita dia. Di Arafah, cerita dia. Dia tak boleh simply berlaku pula hari kita buat hari lain ke hari tu. Tak. Sebab benda tu berlaku di Arafah. Tak? Sebab dia punya timeline dia satu je. Garisan dia satu saja. Situ dia. Situ saja kawasan dia. Situ dia. Dia tak ada hari berubah sana tak ada. Fix dekat situ. Dia tidak ada area Arafah dekat negara-negara lain. Tak ada. Tak ada wukuf dekat KLCC. Tak ada wukuf dekat mana Putrajaya. Tak ada wukuf dekat Dubai. Tak ada wukuf dekat apa ni New York. Tak ada wukuf dekat negara-negara lain. Satu dunia pun tak ada wukuf. Wukuf cuma ada dekat Arafah aja. Faham tak? Wukuf cuma ada dekat Arafah. Dia tidak ada wujud dekat mana-mana tempat dalam dunia ni. Melainkan satu tempat aja di Arafah. Jadi hari wukuf di Arafah, itulah hari dia. Tak kira lah negara lain. Kau duduk kat mana Papua New Guinea, kita dia, Timor Leste, tetap hari wukuf tu di Arafah. Faham tak cerita dia? Aku tak kisah hari raya puasa ke hari haji. Tak kisah semua. Tapi aku nak menceritakan tentang wukuf tu sendiri. Kalau kau faham tentang wukuf tu sendiri, itu dia, sebab wukuf tu berlaku di Arafah. Dia tidak berlaku di tempat lain. Cerita dia dalam dunia ni, walaupun besar mana dunia ni, kan? Walaupun besar mana alam ni, wukuf tu tetap di Arafah. Jadi kalau kau faham tentang konsep wukuf di Arafah tu, macam mana, dan sepatutnya kau tahu, itulah hari wukuf. Dia tidak ada hari-hari lain dan sebagainya, cerita dia. Sebab satu tempat tu satu tu saja. Kan? Aku jadi keputusan mana-mana negara, tak kisahlah macam negara Malaysia menetapkan hari wukuf tu. Contoh Malaysia dia kata hari ini adalah wukuf, pada aku mengarut cerita dia. Sebab kau nak menetapkan hari wukuf yang dekat Malaysia, wukuf kat Malaysia. Bila masa wukuf tu kat Malaysia? Wukuf tu dekat Arafah.
Itu dia. Kau tak boleh menetapkan benda kejadian yang berlaku tu mengikut geografi, lokasi kau kat mana. Tak boleh. Sebab dia benda tu berlaku dekat Mekah. Benda tu berlaku dekat Arafah tu sendiri. Ya tak? Jadi konsep penentuan wukuf tu sendiri sebenarnya salah dari satu segi. Tak, tengok anak bulan tak salah. Itu memang ada. Tapi penetapan hari wukuf tu memang berlaku di Mekah. Itu je aku persoalkan itu je. Nak tetapkan hari-hari itu semua tak ada masalah, itu dia. Lantaklah kau nak buat mana-mana pun. Tapi wukuf tu di Arafah. Itu dia. Jadi kalau kau faham konsep wukuf di Arafah, jadi kau tentulah tahu bila hari raya hajinya, itu dia. Sebab wukuf tu berlaku pada tempat tu. Hari raya haji pula disambut macam mana? Aku pun tak nak cakap macam mana lah. Sebab korang patut boleh fikir benda ni, macam dia. Tak? Sebab benda tu berlaku di satu tempat, macam dia. Lain kalau hari raya puasa, yes kita mengikut anak bulan, mengikut geografi di mana kau nampak sebagainya. Tapi boleh wukuf. Wukuf adalah tempat yang spesifik, tetap, macam dia. Bila tempat tu tetap, jadi penentuan tarikh-tarikh yang itu tak terpakai pada benda itu. Cara hilal ke apa sebagainya tidak terpakai. Sebab dah wukuf. Wukuf tu berlaku. Daripada tarikh masa tu sampai masa tu dia. Jadi sebenarnya aku kadang tak faham dia. Kan aku cakap banyak-banyak dia kata kau tak belajar apa ni apa. Kau tak belajar astronomi dan sebagainya. No. Tak, aku astronomi yes, aku setuju. Aku okay, tak kau tak belajar segala-gala benda tu betul. Tapi wukuf tu adalah satu kejadian yang berlaku. Dia bukan satu tarikh yang kau tentukan dengan apa ni? Tarikh wukuf tu adalah tarikh tu. Dia tetap dah. Itu dia. Benda tu berlaku pada that day. Itu dia. Contoh lah cerita dia. Kan? Contoh cerita dia. Macam mana bagi kau nak bagi korang faham lah benda-benda ni cerita dia. Macam ni cerita dia. Jatuhnya bom Hiroshima pada tarikh tu cerita dia. Benda tu berlaku di Hiroshima. Kita tak boleh tukar. Sebab kita tak tengok tarikh tu. Tak boleh, tak kena. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu adalah ciptaan manusia, tarikh benda-benda manusia. Sebab ini yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Wukuf tetap di Allah Ta'ala. Jadi bila dia tetapkan oleh Allah Ta'ala, bila benda tu berlaku wukuf dekat sana, tak akan ada tempat lain pula wukuf hari berbeza. Cerita dia. Wukuf tu cuma satu hari je. Cerita dia. Kan aku tak faham lah cerita dia. Aku tak faham apa yang selalu hujah-hujah yang sebab konsep hujah tu ialah hujah yang diorang bagi sebenarnya ikut timeline, ikut garisan, geografi sebagainya. Masalahnya geografi tak terpakai bila benda tu berlaku di satu tempat. Benda tu berlaku pada satu tempat tu. Gitu dia. Hujah geografi tak boleh terpakai. Tak boleh pakai pun gitu dia. Macam mana kau Bukan aku petikaikan, aku nak raya haji cepat ke. Tak ada, bukan. Masalah tentang wukuf tu. Aku cerita tentang wukuf je. Aku tak cerita pasal nak raya haji cepat ke, lambat ke. Tak ada, bukan itu. Aku nak korang faham bahawa benda ni berkaitan dengan wukuf. Apa yang aku cerita tentang wukuf. Wukuf itu berlaku pada tarikh tempat tu. Lokasi tu, cerita dia. Tidak ada berlaku wukuf, macam aku cakap tadi lah, di Dubai. Di mana? Di Iraq. Tak ada berlaku wukuf di tempat-tempat lain dalam dunia ni melainkan satu tempat je. Di Arafah. Jadi kalau benda tu dah berlaku di Arafah, that day lah, itu dah wukuf. Itulah hari wukuf. Mana boleh hari wukuf? Hari ni hari wukuf kat Arafah, esok hari wukuf dekat Malaysia. Kepala otak dia macam tu dia. Bila masa pula orang wukuf kat Malaysia macam tu dia. Orang wukuf di Arafah. Faham tak? Tak tahulah. Ini aku punya pandangan lah. Aku rasa tak betul lah benda ni. Benda ni tak betul. Ada aku dengar adalah orang kata ada hadis, ada nas tentang wukuf berbeza-beza ni. Tapi logically dia kan ngarut lah itu dia. Dan ada juga yang mengatakan ada ayat hadis. Aku tak tahu, aku tak check benda tu. Tapi
Tapi kalau fikir logik akal lah, ni cerita logik akal. Allah Ta'ala suruh kita guna akal dalam banyak benda juga. Itulah bagi kita manusia ni akal, itu dia. Tak? Wukuf tu berlaku di satu tempat. Dia tak berlaku di tempat-tempat lain, itu dia. Tak ada pula hari wukuf di Malaysia. Tak ada. Tak ada hari wukuf di Malaysia. Tak ada hari wukuf di Jakarta. Tak ada hari wukuf di apa ni Mindanao ke mana ke. Tak ada. Tak ada. Hari wukuf cuma di Arafah je bang. Itu dia. Jadi kalau kau kata hari ni ada wukuf mengarut. Itu dia. Sesat pada aku. Itu dia. Sorry, sesat. Memang sesat. Ada pula hari wukuf dekat apa ni? Inuit. Apa ni dekat-dekat apa dekat Perancis, dekat apa Cape Town ke. Banyak tempat yang sendiri. Mana boleh ada hari-hari lain. Hari wukuf. Tak ada. Hari wukuf tu cuma satu. Kat Arafah je. Yang lain tu kadang ngarut je. Dia. Tak. Pada kalau kita tersilap ke apa ke, minta tolong Allah Ta'ala. Minta Allah ampunkan kita. Itu je. Pada aku, hari wukuf ialah hari wukuf. Tak ada hari-hari lain. Tak ada perubahan-perubahan. Kalau wukuf tu dah berlaku dekat Arafah, dia berlakulah dekat Arafah. Okey? Assalamualaikum.